Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada 9 Julai 2026, kita Yayasan Adi Azhar berada di Sekolah Agama Rakyat An-Nur, Kuala Kangsar untuk kita membuat majlis penyerahan Al-Quran sebanyak 2,500 naskah Al-Quran yang dirasmikan oleh Pengarah Jabatan Agama Islam Perak yang berbahagia Datuk Haji Fazilah bin Abdul Halim. Dan insyaAllah kita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada para penginfak di luar sana kerana memberikan kepercayaan kepada Yayasan Adi Azhar untuk kita menyerahkan Al-Quran kepada sekolah-sekolah yang memerlukan, dan kita mendoakan kepada para penginfak semoga dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jazakallah khairan katsir, dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana dan terus mempercayai kami Yayasan Adi Azhar untuk kita terus sebarkan syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Norma binti Ismail. Saya menerima sebanyak 60 buah Al-Quran daripada Yayasan Adi Azhar. Menerima 50 naskah Al-Quran daripada Yayasan Adi Azhar. Sebanyak 30 naskah Al-Quran. Semoga di atas pemberian ini murid-murid dapat manfaat sebaik mungkin menjadi amalan pembacaan bagi murid-murid Sarkafa. Sekian, terima kasih.